Betul ke 20 hari kita boleh kuasai perbualan bahasa Arab? Bukan ke kita kena duduk dalam suasana Arab, barulah kita boleh kuasai bahasa Arab? Idea yang kamu katakan betul, tapi sebenarnya ada satu benda yang tersilap. Sebab dia bukannya kena duduk dalam suasana Arab, tapi sistem pembelajaran kita menguasai bahasa Arab tu macam mana? Yang mana saya akan kongsikan kepada anda semua sebentar lagi. Dulu saya belajar ilmu syariah dan juga bahasa Arab di Turki, dan selepas belajar 3 tahun di sana, yakni mula mengajar. Dan selepas mengajar 3 tahun, barulah saya sedar pembelajaran bahasa Arab yang betul-betul berkesan adalah hanya menggunakan sistem pembelajaran yang saya nak kongsikan ini. Nak jadikan ceritanya, student saya yang ikut sistem ini, Alhamdulillah, selepas 1 minggu, mereka sudah boleh menguasai 70 perkataan Arab dan juga menguasai 8 jenis perbualan Arab dengan sudah macam biasa. Macam kita cakap bahasa Melayu sekarang ni, kita biasa dengan bahasa ni macam tu biasa dengan perbualan Arab. Ialah 1 minggu untuk dapatkan 8 perbualan, itu adalah satu benda yang sangat cepat sebenarnya. Pendekkan cerita, sistem yang kita gunakan ni kami namakan 3T. Tanam, perkataan-perkataan dan juga ayat-ayat bahasa Arab. Tutur, kena berlatih dengan rakan-rakan daripada ayat hafalan yang kita buat. Dan to be, pengulangan yang berterusan 3 ke 5 kali set, sehingga kita betul-betul biasa di lidah dan juga fikiran kita. Dan Ustaz nak bagi tahu, realitinya sistem ini memang tak sesuai kalau belajar bersendiri. Sebab kalau belajar sendiri, siapa nak betulkan kalau kita salah? Dan siapa yang nak tunjukkan nak mula dari mana dan sebagainya, kan? Jadi sebab itulah Ustaz sebenarnya ada sediakan satu kursus yang khas untuk anda semua sertai, yang boleh mengaplikasikan sistem 3T ini dan juga boleh membantu anda semua berbual bahasa Arab dalam masa yang singkat. Cuma kursus ini tak sesuai untuk mereka yang nak cepat tapi tak nak buat latihan, nak pandai tapi tak nak menghafal, dan juga nak kuasai perbualan tapi tak mahu ditegur. Sebab kita nak betul-betul pastikan student boleh menguasai perbualan ini dengan sejaya-jayanya lah, insya-Allah. Dan Ustaz hanya cari mereka yang betul-betul boleh berikan komitmen masa, yakni 1 jam 1 hari daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Dan juga komitmen untuk cuba mengingat, menghafal, supaya nanti akan dapat lebih cepat penguasaan dalam bahasa Arab. Dan juga sanggup untuk korbankan sedikit daripada harta, iaitu RM5 sahaja 1 hari. RM5 sahaja 1 jam. Kalau anda semua betul-betul nak kuasai bahasa Arab dalam masa yang singkat, jadi cepat-cepat kontak Ustaz supaya boleh tempah slot anda semua. Sebab slot terhad hanya untuk 20 ke 30 orang sahaja. 20 minimum, maksimum 30. Lepas tu pendaftaran akan ditutup. Jadi cepat-cepatlah mesej dan daftar kelas anda.